Cantik kan view sunrise tadi? Of course lah cantik, sebab aku ambil dekat satu hidden gems dekat Mersing Johor ni, Tanjung Penyabung Hidden Viewpoint nama tempat dia. Nak pergi sini macam cabar sikit sebab jalan dia sempit dan juga berbukit guys. Berbukit macam ni. Aduh, masuk lubang lah pula. Okey, sekarang kita dah sampai guys. Bak kata wish tadi, kita dah sampai. Macam ni lah view dia daripada atas. Kat sini kena berhati-hati guys sebab dia tinggi dan curam. Utamakan kesempatan. Aku dah jumpa spot untuk take off. Kita akan take off. Dan untuk ambil video hyperlapse ni, aku akan gunakan setting waypoint. So aku tak adalah nak tunjuk full tutorial secara detail macam mana nak ambil video hyperlapse ni. Mungkin aku akan buat video lain. Untuk video kali ni aku tunjuk macam mana hasil je lah. Okay, sekarang ni aku akan pilih dalam 3-4 poin untuk drone ni terbang. Okay, aku dah set point aku. Okay, drone kita pun dah pergi terbang untuk ambil video hyperlapse sunrise ni. Okay, macam ni lah hasil ni guys. Memang berbaloi pagi-pagi datang sini, dapat view cantik macam ni. Okay, dah settle. Kita pun panggil lah drone kita ni balik. Ibarat macam burung pulang ke sarang, lebih kurang macam tu lah. So satu benda yang best pasal DJI drone ni, dia landing dia tepat guys. Kalau lari pun dalam beberapa inci je. Okay, sekarang ni aku nak tukar bateri baru dan nak pergi ambil view golden hour pula dekat penyambung hidden viewpoint ni. So kita cepat sikit lah sebab golden hour kita tak panjang, dalam 20 minit itu je. Okay, jom kita tengok pemandangan ketika golden hour di Tanjung Penyambung Hidden Viewpoint. Memang cantik guys pantai dia, berbukit-bukit, berbatu-batu. Okay, ini aku cakap tadi jalan sempit, so kena bawa slow lah. Kalau ada selisih kan senang nak berhenti lah, macam kereta ni. Bagus kereta Azia ni, bagi laluan kat kereta, kat motor, bersopan santun betul lah dia. Ni ada satu lagi resort dekat tepi bukit sebelum kita naik bukit tadi, lupa apa nama dia. Okay, rasanya dah settle kot ambil video je. Okay, jom kita panggil drone kita balik dan kita akan pergi ambil video dekat tempat lain pula. Kat mana tempat tu? Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk. Kita akan pergi ambil video dekat pulau ni pula guys. Memang cantik pulau ni. Dekat je dengan posisi pantai. Tak sampai 500 meter pun. Okay guys, so jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Bye.